Dia kata saya tak nak tapak tengah. Okay, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah ini kita ada kat tapak bazar Temenggung, kita punya kedai. Burger Air Zaman RM3.90. Pada permulaan ramai orang cakap dengan saya, Zack kenapa nak tapak hujung? Sedangkan masa saya cabut undi tu saya dapat tapak tengah. Okey, saya terangkan sikit. Kenapa kita nak tapak hujung? Yang pertama sekali, nampak ni beratur. Panjang tak panjang beratur ni guys? Memang panjang guys beratur. Jadi kalau saya punya tapak kat tengah guys, orang beratur macam ni, agak-agak peniaga lain marah tak? Memang marah lah guys, susah saya nak buat sistem. Tapi kalau saya kat ujung-ujung macam ni, Alhamdulillah nampak. Senang, orang beratur, orang ambil dan makanan dan sebagainya mudah. Yang kedua, logistik. Bila saya ada tapak kat ujung macam ni, logistik itu mudah guys. Okay, lori nak turun barang, nak naik barang, itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita dah viral guys, kedai kita ni akan menjadi tumpuan. Ada orang yang datang bazar Ramadan ni semata-mata nak datang kedai kita. Jadi bila kita hujung macam ni, nampak? Hujung-hujung tepi-tepi sana ni semua parking. Jadi orang boleh parking dan terus datang kedai kita. Tak payah orang nak masuk dalam sana bersesak-sesak, berhimpit-himpit. Yang keempat, ni Mamak Zamzam ni. Terima kasih Mamak Zamzam sebab dah banyak tolong kami. Dua benda yang dia provide kita orang. Yang pertama singki, yang kedua tandas. Kalau saya nak pergi tandas pun senang. Kalau saya kat tengah-tengah hujung saya nak pergi tandas, Masya Allah jauh. Kita ada singki. Nak basuh sayur senang, kita nak basuh tangan senang, nak buat apa semua senang, ada singki, Masya Allah. Benda ni saya dah nampak sebelum saya buka bazar ni. Walaupun saya dapat tapak tengah, tapak yang hotspot, dia kata saya tak nak tapak tengah, saya nak tapak hujung sekali, Masya Allah. Jadi inilah sebabnya. Jadi kalau korang nak rasa, boleh datang kita punya kedai. Okey, kita ada dekat tapak bazar Temenggung. Okey, insya-Allah kita buka daripada 5 petang sampai 7 malam, buka sampai sehari sebelum raya guys. Okey, insya-Allah. Allah bagi sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.